ada kali pada hari ini di atas keterangan beliau. Jadi kita ganti dengan Ustaz Alizan. Itu dia asing lagi. Anda usrah kepada Abi sendiri, insyaAllah. Jadi insyaAllah tanpa menyenangkan masa, saya serahkan majlis kepada Ustaz Alizan untuk menyampaikan beliau, insyaAllah. Dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulkitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ni kali pertama lah saya jumpa dengan tuan-tuan semua. Menggantikan Ustaz Nur Abi yang tak dapat hadir pada hari ini. Dan saya dimaklumkan kita punya kuliah ni ialah kuliah tentang inspirasi kematian. Saya tak dapat nak bacakan slide Abi, takut saya menyimpang daripada apa yang Abi nak urai. So saya pilih untuk membacakan pada hari ini beberapa surah-surah Al-Quran Al-Karim yang ada kaitan dengan kematian. Kita pun sedia maklum bahawa kematian merupakan salah satu daripada perkara yang pasti dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran tentang benda-benda yang pasti dengan kaedah yang pelbagai, kan, terutamanya tentang hal-hal kematian. Bila Allah sebut mengenai idza hadara ahadakumul maut dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, bila Allah gunakan perkataan idza, bermaksud jika tu bermaksud benda yang pasti. Kalau Allah guna perkataan jika dengan menggunakan perkataan in ni bermaksud benda yang tak pasti. Cuba kita tengok dalam Quran, bila Allah sebut idza hadara ahadakumul maut in taraka khair al-wasiyah, jika datang kepada kamu kematian, jika kamu ada harta, maka wasiatlah. Ada dua perkataan jika yang Allah gunakan dengan kalimah yang berbeza. Satu dengan perkataan idza, satu lagi dengan perkataan in. Dalam bahasa Arab, in dan iza ni dua-duanya bermakna jika. Saya continglah kalau dah biasa menconting, saya conting kat sini. Okey, dalam bahasa Arab sekarang ni inspirasi kematian ni, kaedah Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kematian. Idza hadara ahadakumul maut. Yang sambungan ayat dia ialah in taraka khair al-wasiyah. Satu perkataan iza, satu lagi perkataan in, kan? Ini in. Dua-dua ni maksud dia jika. Iza pun maksud dia jika, in pun maksud dia jika. Jika datang pada kamu kematian, jika kamu ada harta, maka berwasiatlah. Kenapa ni iza, kenapa ni jika? Kenapa bila nak cakap pasal mati Allah kata iza? Untuk wasiat harta Allah kata jika dengan kata in. Kenapa? Sebab dalam bahasa Arab, iza ni merujuk kepada benda yang pasti. Mati tu pasti tak? Pasti mati. Tapi adakah setiap orang yang mati tu ada harta untuk diwasiatkan? Tak. So perkataan ni in ke iza? Yang ni in, sebab tak semua orang yang mati banyak harta macam kita. Ada orang yang meninggal hanya ada sepasang baju saja macam para sahabat, kan? Ada orang yang mati dia banyak harta. So tak pasti. Benda yang pasti Allah guna idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti tak Allah bantu kita untuk kemenangan? Tu pasti Allah gunakan iza. Jadi kematian ini benda yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Cumanya kita sekarang ni manusia, kita ada satu penyakit yang kita panggil sebagai penyakit kanut.
Kanut. Kanut. Penyakit nama penyakit tu penyakit kanut. Kanut ni apa kanut? Bukan kalut, kanut. Tu siapa tahu penyakit penyakit apa? Ha? Penyakit apa kanut? Siapa tahu penyakit kanut ni? Kanut ialah penyakit tak takut warning Tuhan, tapi dia takut warning orang lain. Contoh, Doktor Arumugam dia bagi tahu pak cik kena makan ubat sekian, kalau tak makan si pak cik mati. Kan? Tak makan si pak cik mati. Pak cik tu punya menggeletar takut, dia pun makan ubat. Masa subuh makan ubat apa, masa nak makan nasi kan makan ubat apa, dia makan ubat. Sebab apa? Sebab takut mati. Padahal Doktor Arumugam tu baru sembah lembu tadi. Dia orang Hindu kan. Dia baru sembah lembu tadi. Dia bagi tahu khabar kematian kepada pakcik, seorang pakcik Muslim, nama dia Azizan katakan kan. Dia pun takut mati, dia makan ubat. Padahal Tuhan bagi tahu dia tentang mati ni 1000 tahun lepas dah dalam Quran. Dia tak takut. Bila Doktor Arumugam cakap pasal mati, dia takut. Ni penyakit apa? Penyakit kanut. Ada banyak contoh. Satu orang setiausaha sebuah syarikat besar, dia dengan bos dia biasa bersalam. Walaupun bos bukan mahram dia salam. Bos, salam. Khabar hari ni bos, kata macam tu kan. Walaupun tak boleh salam sebenarnya, sebab dia ni bukan mahram dia pun, bukan abang dia. Kata ni bukan mahram dia salam juga, dia tak kisah. Tapi bila Kementerian Kesihatan kata jangan salam sebab nanti virus COVID boleh sebar, dia taat pula. Dia assalamualaikum orang macam ni dia buat. Bila orang suruh jangan salam, dia patuh jangan salam. Bila Allah kata jangan salam, dia salam tak? Tak kisah. Bila Allah kata jangan salam, sebab ni bukan orang yang boleh kau bersalaman, bersentuhan dengan dia tak buat, dia buat tak tahu ya. Bila orang suruh, dia pandai pula takut. Ni penyakit apa? Penyakit kanut. Yang Allah sebut innal insana li rabbih la kanut. Ni surah apa tu? Surah Al-Anjab, surah apa kan? Kaedah Allah sebut tentang manusia yang tak takut mati ni, bukan tak takut mati, manusia yang tak takut amaran kematian Tuhan ni, tapi takut amaran kematian orang lain. Orang lain cakap pasal mati dia takut, bila Allah cakap pasal mati dia tak takut. Ini penyakit apa? Ini penyakit kanut. Dalam Quran menyebut. Sebab saya tengok dalam Quran tu disebut wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Baru ni kawan saya baca ayat tu dengan cara bersambung kan. Dia cantik tau. Kadang-kadang tajwid pun ada mukjizat. Cuba kita sambungkan ayat dia. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a. Kalau nak sambung innal insana li rabbih lakanud tu dia kena jelas. Tak boleh baca dengung macam 5 ayat yang awal. Nampak tak? Kalau kita nak baca sambung wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an innal insana, sebab alif kan. Di kalau tanwin jemput dengan alif kena izhar, kena dengung, kena jelas kan. Seakan-akan kat situ pun ada mukjizat. Nak cerita tentang kematian, Allah suruh jelaskan bahawa manusia ni dia tak takut pun khabar kematian daripada Allah. Dia cuma takut khabar kematian kalau orang beritahu. Oh ini bahaya. Penyakit yang bahaya. 1000 tahun Tuhan sebut tentang perkara halal dan juga haram. Dia tak kisah. Bila ada orang lain sebut kalau salam nanti jangkit penyakit COVID tersebar, dia takut kan? Walaupun memang tak payah salam sebab nanti tersebar, tapi sebelum tak bersalam ni, kenapa dia bersalam sebelum ni? Dia takut amaran Tuhan. Bila manusia ancam dengan sesuatu penyakit, dia pula takut. Ancaman neraka Tuhan tu kecil berbanding ancaman COVID Tuhan. Ini semua penyakit kanut. Penyakit tak takut ancaman kematian tu Tuhan. Okey, hari ini saya cuba nak bawa kepada ikhwan semua tentang surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini surah yang ada perkataan, ada warning Tuhan yang besar, iaitu tentang ayat hatta zurtumul maqabir, iaitu sehinggalah kamu menziarahi kubur, tempat kamu akan pergi. Surah At-Takatsur ini dia
sebenarnya surah At-Takatsur ini antara sebab-sebab, antara peristiwa yang berlaku sebelum dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah surah ini dia Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ada banyak ni, surah ni Nabi sebut kepada para sahabat sewaktu surah dalam turun dah. Tapi sebelum Nabi nak bacakan kepada para sahabat sewaktu di Madinah surah ini, nak bacakan apa, nak memberikan khutbah kepada para sahabat ya. Nabi tengok orang-orang Yahudi ni dia ada penyakit takut mati. Yahudi ada penyakit takut mati. Dan para sahabat tak takut mati, tetapi para sahabat risau kalau kematian itu menjadikan mereka semua tak dapat bekal yang cukup untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa ibadah mereka? Jadi Nabi SAW pesan kepada para sahabat, kalau kita ni jadi orang yang takut mati, bermaksud kita ada sikap yang sama dengan orang-orang Yahudi, takut mati kan? Tapi kita bukan Yahudi kan? Takut mati tak? Takut. Saya pun takut, ikhwan semua pun takut mati. Sahabat-sahabat pun takut mati juga. Macam mana nak bezakan kita ni orang yang takut mati Yahudi ke macam Yahudi ke, ataupun yang takut mati sebab nak bawa, takut bekal nak bawa pada Allah tak cukup? Ni nak beza. Cara nak beza dia macam ni. Sebenarnya kematian ni bermaksud bertemu Tuhan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kematian. Kalau tak bertemu dengan Allah semasa mati pun, saban hari kita bertemu tak dengan Allah Taala? Kita bertemu dengan Tuhan masa bila? Salat. Kita bertemu dengan Tuhan masa salat. Kalau takut mati, itu boleh cerita ke sebab apa? Okey, kalau takut mati satu hal lah. Tetapi adakah kita saban hari siapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan masa solat? Kalau kita takut mati, satu hal kan, sebab takut jumpa Allah kerana takut tak bawa bekal yang cukup, tak apalah. Tapi saban hari kita nak pergi solat, kita sungguh-sungguh tak masa nak tunggu solat? Adakah pukul 12 hari ni satu solat Zuhur 1.28, masa pukul 1 kita tengah buat apa? Kalau yang tu pun kita buat tak peduli, memang kita ada satu sikap macam orang Yahudi, itu takut mati, itu takut jumpa Tuhan. Dan kita memang ada sikap malas bertemu dengan Tuhan kita. Berarti solat kita macam mana? Solat yang sepatutnya Allah kata solat yang didirikan. Yuqimunas salat. Solat itu solat yang didirikan, bukan dirukukkan, bukan disujudkan, tapi rukun yang Allah pilih untuk menyebut kalimah solat ialah didirikan. Yuqimunas salat, kerana dalam banyak-banyak rukun solat, rukun masa berdiri itulah rukun yang paling penting, kerana wujudnya di situ suratul Fatihah yang merupakan pelengkap besar kepada solat. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kita dah biasa baca surah ni kan? Apa maksud alha dalam surah tu? Alha, apa maksud dia? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa maksud alha? Alhaakum, kamu dilalaikan. Kum tu kamu. Apa maksud dia? Alha. Alha ni maksudnya main-main. La'ibu dunia ni la'ibun wa lahwun. Lahwun main-main kan? Okey, alha kumut takatsur. Ni alha kumut takatsur. Apa maksud alha? Lalai. Kamu dilalaikan dengan takatsur. Apa maksud takatsur? Siapa yang Quran terjemahan boleh tengok kat apa? Takatsur maksud dia apa? Harta yang banyak ataupun kasirun. Kasirun maksudnya apa? Banyak, kasir kan. Takatsur ni harta yang banyak, kasirun banyak. Ataupun maksud dia ialah at-tafakhur. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata maksud dia ialah tafakhur. Ibnu Katsir ni anak yang banyak kan, Ibnu Katsir. Kasir ialah takatsur ialah tafakhur. Tafakhur bermaksud dia bangga. Takatsur banyak, tafakhur bangga. Apa kaitan bangga dengan banyak? Apa kata bangga dengan banyak? Banyak dia akan jadikan kita bangga. Contoh banyak apa? Banyak harta. Bangga tak banyak harta? Banyak. Tak ada orang yang
Saya seronok betul ni sebab apa? Sebab harta saya sikit. Dia bangga tak dia? Tak ada kan? Hari ni kita kena berhati bila Allah sebut kamu dilalaikan dengan perkara-perkara yang banyak ataupun perkara yang kamu banggakan yang banyak itu, semua benda Allah tak kata yang banyak tu apa, harta ke, duit ke, kereta ke, motor ke, banyak apa Tuhan tak sebut. Maknanya apa? Semua benda-benda yang banyak yang boleh buat kita bangga lah. Semua benda banyak yang boleh buat kita bangga, dia kena jaga-jaga. Dia akan melalaikan kita dengan perkataan alha. Dia akan melalaikan kita. Bukan kita, tapi kamu. Allah sebut tu kum, kamu. Kumpulan sasaran Allah ialah masa turun ayat ni lah. Satu kan. Okey, apa benda yang kita bangga? Banyak, apa benda? Harta, anak-anak. Tapi itu biasa tau. Ada tak benda tu yang hari ni punya contoh, yang kita tak ada apa-apa tapi kita bangga sebab dia banyak? Ada tak? Ni biasa. Kalau hari raya nanti kalau kita pergi raya rumah orang kan, berapa dah anak? Berapa dah anak? Dua. Ni anak berapa? Oh, ini 10. Masya-Allah, 10. Kenapa yang 10 kita kata masya-Allah? Orang yang bawa 10 anak tu dia rasa apa? Dia rasa bangga ke? Dia rasa macam apa? Betul. Hari ni manusia hari ni kan, dia akan, kalau kadang orang tua-tua lah, dia akan banding beza anak-anak dia ni dengan cara apa? Siapa paling ramai anak kan? Siapa yang paling banyak dapat cucu untuk aku kan? Dia akan bezakanlah seorang je. Yang ni dah 5 dah kawin seorang. Benda ni bahaya tak? Benda ni jenayah syariah agama. Bezakan orang dia sebab apa? Sebab nanti orang tu dia akan rasa, wah aku dah 5 dah anak. Kau berapa? 1. Akhirnya bila Allah umumkan dengan cara macam ni, Allah akan bagi tahu pada kita semua benda-benda banyak yang kita rasa bangga, itu benda yang melalaikan kita. Contoh-contoh terkini banyak. Dah berapa banyak isteri dia kahwin? Kalau seorang tak bangga, kalau 5 kau orang dia bangga kan. Ini satu benda yang bahaya. Saya kalau nak contoh pengalaman saya kan, baru-baru ni pun ada satu orang hamba Allah ni, Pak Haji ni, dia tanya saya, "Ustaz, ada banyak grup WhatsApp?" Weh, grup WhatsApp punya nak bangga. Ini penyakit ni. Saya ada 40 lebih. Dia tengok grup WhatsApp dia. Grup WhatsApp melancong ke sana lain, grup WhatsApp kereta lain. Saya kata penyakit apa Pak Haji ni? Grup WhatsApp banyak punya nak bangga. Bahaya tak penyakit ni? Bahaya penyakit ni. Penyakit ni lah yang menjadikan kita lupa tempat yang kita nak pergi, iaitu kematian. Penyakit ni bahaya kan? Alhaqum. Kum tu maksud dia apa? Kum tu maksud dia? Kum. Kamu. Kum tu ialah kamu. Alha, telah dilalaikan kamu dengan benda-benda yang kamu bangga. Kamu rasa banyak benda yang kamu bangga. Alha kan. Orang-orang yang beriman, dia tak baca kamu, dia akan baca engkau. Kan? Sebab Quran ni dia function bukan setakat orang yang jahatnya Yahudi tu, jahatnya musyrikin ni. Tak, dia tak baca macam tu. Orang yang beriman dia baca, kalau aku macam ni bahaya ni. Dia baca macam tu. So orang yang beriman dia tak nampak kamu tu, dia nampak engkau. Jadi Quran seakan-akan sedang berbicara dengan diri dia sendiri. Okey, Allah sebut alhaakumut takasur. Takasur ialah tafakhur, berbangga. Ada banyak benda-benda yang kita bangga hari ni, walaupun kadang-kadang ada orang dia bangga dengan ilmu dia. Saya belajar tafsir kat sana, belajar Qur'an kat sini, belajar Quran kat sini, belajar hadis kat sana. 10 tahun saya belajar, lama tu, dan saya pun banyak ilmu. Ini pun penyakit ustaz. Penyakit ustaz. Pernah tak tengok satu ustaz tu, dia cerita dengan ustaz lain, berapa fan awak ada dekat Facebook, followers. Ini satu penyakit. Kalau satu orang yang beriman, yang betul saleh, dia tak kira followers dia berapa. Kalau ramai alhamdulillah, tak ramai pun alhamdulillah. Bukan masalah besar bagi dia kan. Influencer, berapa banyak followers awak tengah ada sekarang ni kan. Ustaz, berapa banyak followers dia. Semua ini penyakit tafakur, penyakit takasur. Tadi kuliah berapa ramai datang? Penyakit. Ini penyakit. Kalau ustaz dia sibuk nak tengok kuliah orang lain, aku semalam dia datang 40 orang. Hari ni dia pergi intake masjid tu, berapa orang datang kuliah ustaz tu? Aku lagi ramai ke dia ramai? Penyakit ni bahaya. Penyakit ni bahaya. Dia bakal melupakan kita tempat yang bakal kita nak pergi, iaitu tu ayat selepas dia. Okey. Maka Allah sebut hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir.
Okey, perkataan hatta muncul dalam ayat ini. Hatta maksud dia apa? Sehingga. Sehingga kan. Dalam bahasa Arab, dia kadang-kadang setiap perkataan ni dia memberikan makna-makna yang besar. Allah sebut sehingga ni maknanya apa? Makna makna ada satu tempoh yang berlaku sebelum tempoh manusia nak pergi ziarah kubur tu berlaku. Allah sebut hatta. Ataupun dalam bahasa Arab kadang-kadang hatta ni dia sama dengan perkataan thumma. Hatta ni maksud sehingga kan? Sehingga dengan thumma kadang-kadang memberikan satu kaedah yang hampir sama. Bermaksud ada tempoh yang berlaku sementara nak tunggu dia masuk kubur tu. Ada tempoh. Thumma ada tempoh. Baru ni saya sebut perkataan ma dengan man pun ada beza. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard kan. Allah sebut setelah sentiasa bertasbih, Allah guna ma, bukan man fis sama, Allah guna ma, apa yang di langit dan juga di bumi. Kalau Allah guna man, maksud dia apa? Ma maksud dia apa? Kalau ma ni Allah guna untuk makhluk Allah yang tak berakal. Allah guna ma. Makhluk Allah yang tak berakal. Maksud Allah pada surah Jumu'ah tu, yusabbihu lillah, sentiasa bertasbih segala makhluk Allah yang tak berakal, kecuali manusia lah. Pokok, sungai yang jumlah dia jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. So Allah nak menunjukkan kehebatan diri dia. Yang memuji dia ni, kalau manusia yang berakal tak ada pun bukan masalah besar bagi Tuhan. Sebab ini, yang tak berakal ni jauh lebih ramai daripada manusia. Semut-semut yang bersusun-susun tu kan, lagi ramai jumlah mereka dalam dunia ni, sentiasa bertasbih dengan Tuhan. So para ahli tafsir sebut ayat yusabbihu lillah dalam surah Jumu'ah tu ialah tanda sindiran Allah pada manusia yang pemalas nak memuji Tuhan. Allah guna perkataan ma, bukan man. Kalau man ni macam kita kata man anta, siapa awak? Dia menunjuk pada benda yang berakal. Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia soal siapa yang berakal kan, manusia kan. So Allah guna ma, apa? Allah nak bagi tahu segala makhluk Allah yang tak berakal ni, gunung ganang, bulan, matahari, bintang-bintang, planet yang cukup banyak di alam semesta, haiwan-haiwan binatang ni sentiasa memuji Tuhan. Manusia tak payah pun tak apa, tak peduli kan, tak payah pun tak apa, sebab banyak yang malas untuk puji Tuhan. So Allah guna ma, ada makna yang besar. Thumma bermaksud ada tempoh. Kalau Allah guna fa, maksud dia segera. Contoh saya buat ni, hatta zurtumul maqabir, Tuhan tak kata fazurtumul maqabir, segera dia masuk kubur, tak. Sebab Allah nak bagi tahu ada tempoh masa yang Allah beri pada manusia sebelum dia masuk kubur. Ada tempoh masa. Cuba kita berkata kejap macam mana Allah guna perkataan ni dalam dalam Al-Quran. Okey, tengok orang-orang beriman, perangai mereka dengan orang tak beriman. Semasa Allah buat contoh tentang nyamuk dalam Quran, ba'udatan fama fawqaha, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzi kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masada. Perhatikan perkataan fa dengan waw dalam ayat ni. Mana huruf fa? Fa ni berarti pantas Kalau thumma ada tempoh masa, fa maksud pantas. Kalau Allah sebut pantas dengan fa, maka terus. Kan. Ni maka lambat. Amat lambat. Ni cepat pula. Okey. Ni perangai Yahudi, ni perangai orang beriman. Semasa Allah sebut tentang nyamuk innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Nyamuk kan. Masa Nabi dan para sahabat yang tak ada makmal sains nak kaji canggihnya nyamuk ni, mereka terus beriman ni. Terus beriman. Tanpa mereka cipta makmal sains nak kaji nyamuk, dah terus beriman dah. Siapa lagi hebat beriman? Kita yang dah ada makmal sains, baru dapat tengok nyamuk, dengan orang yang tak ada makmal sains, terus beriman. Siapa lagi hebat iman dia? Yang
yang tak ada amal sains, yang tak tahu nyamuk tu ada 100 biji mata tapi tak beriman, tu lagi hebat. Kan? Tak ada bukti tapi terus beriman. Okey. Allah kata mereka para sahabat fa ammal ladzina amanu, maka teruslah orang-orang yang beriman itu faya'lamuna, terus mengetahui yang ini ialah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ni orang beriman. Dia Allah gunakan fa, bukan summa. Allah tak kata summal ladzina amanu summa ya'lamuna annahu tak. Allah guna fa. Dia cepat-cepat beriman, dia pantas beriman. Tapi orang-orang yang kufur Yahudi kan, Allah guna wa. Wa ni dan tu lambat sikit berbanding fa. Lembab nak beriman. Dia tengok langit, nak tunggu awan tu ada kalimah Allah baru nak beriman, lambat. Allah kata wa. Dan orang yang tak beriman ni dia lambat. Yang dia cepat apa? Yang dia cepat nak petikai Tuhan ni. Fayaquluna madza arad. Dia kata, ni apa Tuhan nak daripada semua benda ni? Nak petikai Tuhan main cepat, nak beriman cukup main lambat. So bila mana Allah guna waw dengan fa ni semua ada makna-makna besar dalam Quran. Dalam surah At-Takatsur Allah guna hatta. Dia sama macam thumma, bermakna antara tempoh Allah warning supaya jangan jadi orang yang lalai dengan tempoh nak pergi kubur. Ada tempoh tak Allah bagi peluang? Ada. Allah guna hatta. Perhatikan tempoh aku bagi peluang tu, cepat-cepat kamu semua kena insaf sebelum masuk kubur tu. Boleh tak? Okey. Allah guna hatta zultumul maqabir. Sehinggalah apa maksud zurtum? Zurtum maksud dia apa? Ziarah. Sampai sehinggalah kamu ziarah maqabir, tempat pengkebumian ataupun kubur lah. Sampailah kamu ziarah kubur. Okey, kita dah faham dah. Hatta bermaksud Allah bagi peluang. Jangan lalai dekat bumi, taubat cepat-cepat, kelak nanti kubur kita akan pergi ziarah. Allah sebut ziarah, kenapa? Ziarah kubur, kenapa? Ziarah ni biasa orang pergi ziarah ni lama-lama ke? 5 hari ke berziarah? Ziarah ni sekejap kan? Dia bukan selama-lamanya ziarah. Ziarah sekejap. Dia ziarah 2 jam, dia sembang-sembang, dia balik kan? Allah gunakan ziarah tu sebab ni mukjizat Quran ni. Allah sebut ziarah sebab kita dekat kubur ni lama ke sekejap dekat kubur? Bukan selama-lamanya dekat kubur. Kubur tu tempat transit je. Kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bila bangkit daripada kubur nanti kan. Kubur ni tempat kita tunggu hari kiamat. So dia kena ziarah. Maksudnya sekejap lah, tempat sementara lah. Dia kalau tempat selama-lamanya tu alam baqa yang Allah sebut syurga ke neraka tu selama-lamanya. Tapi sebab kubur ni tempat sementara, Allah kata zurtum, ziarah. Allah kata ziarah. So pemilihan perkataan tu tepat tak? Tepat. Kubur tak lama, kita pergi ziarah je. Lepas tu kita akan bangkit balik menghadap Tuhan. Maka Allah gunakan perkataan ziarah. Ziarah sekejap. Tempoh Allah dah bagi. Kamu lalai dengan benda-benda yang banyak. Ziarah sekejap. Kat mana ziarah? Ziarah kubur. Untuk kali yang kedua, macam biasa orang beriman, dia tak baca sampai kamu ziarah kubur. Sehingga kamu ziarah kubur, dia baca sehingga nanti engkau akan ziarah kubur. Maksudnya engkau akan mati ditanam ke dalam tanah perkuburan. Okey, semasa Nabi cerita dalam hadis ni, dalam ayat Quran ni, Nabi nak mensyarahkan kepada para sahabat. Nabi tanya kepada para sahabat, saya ringkas cerita ni kan. Nabi tanya apa kepada para sahabat? Apa benda yang ikut kamu pergi kubur nanti? Siapa yang akan ikut? Siapa yang akan ikut? Nabi sebut yang akan ikut amal kamu semasa kita dah mati. Yang akan ikut kita ke tanah perkuburan siapa? Yang akan mengiringi kita ke tanah perkuburan siapa? Anak-anak kita, sanak saudara kita, amal soleh pun ikut, harta benda pun ikut. Okey, kita faham. Anak-anak ikut, sanak saudara pun ikut. Kita faham sebab mereka akan mengiringi kita ke tanah perkuburan. Yang amal ibadah kita ikut pun kita faham. Memang ibadah kita akan ikut pergi tanah perkuburan. Yang kita tak boleh faham ialah kenapa Nabi kata harta benda kau pun akan ikut sekali ke tanah perkuburan. Yang akan balik semua akan balik. Harta benda akan balik, anak-anak akan balik, sanak saudara pun akan balik. Yang tinggal cuma siapa? Amal kita dalam kubur yang tinggal. Okey, benda yang pelik, macam mana harta benda yang banyak tu boleh ikut? Sedangkan bukan rumah tu berjalan ikut kita pergi tanah kubur. Bukan duit kita berjalan, duit dalam bank berjalan sekali pergi tanah kubur. Macam mana duit nak berjalan? Macam mana harta benda tu boleh pergi ikut tanah perkuburan? Ini
persoalan besar yang Nabi sebut pada para sahabat, yang para sahabat dah faham. Tak ada penghuraian, melainkan ahli tafsir yang huraikan. Sebab Nabi cerita, semua akan pergi ke tanah perkuburan. Harta kamu akan ikut, amal soleh akan ikut, anak-anak akan ikut, sanak saudara pun akan ikut. Sahabat tak tanya, Rasulullah, macam mana harta boleh ikut sekali, sedangkan harta kat rumah? Dia tak tanya. Yang hurai ni pada ahli tafsir. Itu bukti para sahabat dah faham. Mereka tak perlukan tafsir yang detail sebab mereka tahu macam mana bahasa Arab Al-Quran berfungsi. Okay, macam mana kita nak faham? Kenapa Nabi kata harta benda pun ikut sekali? Kenapa? Sanak saudara kita ni kan, anak-anak kita ni kan, dalam kepala dia ada apa sebenarnya? Kan? Semua rumah-rumah sewa, estate-estate, kilang-kilang terpulang kepada kekanda. Itu yang dia bawa dalam kepala dia. Ikut tak benda tu? Ikut. Benda tu ikut dalam kepala sanak saudara yang datang, sebab dia bukan nak ziarah ayah yang meninggal pun. Dia nak harta tu. Dia nak harta benda, nak wasiat harta benda tu. Dia nak kaut semua harta benda tu. Tu sebab Abdul Wahab Al-Wahid nampak bergaduh. Sebab dalam kepala dia ada apa? Ada harta benda tu. Dia pergi tanah kubur, hantar ayah dalam kubur tu kan. Dia bawa dalam fikiran dia tu harta benda tu sekali. Dia bawa dalam fikiran dia, rumah ni aku mesti dapat, duit simpanan macam mana. Dia bawa fikiran tu, bawa. Lepas tu dia balik sekali, dia dah mula start fikir macam mana aku nak kaut semua harta benda bapa aku ni kan. Sebab tu Nabi kata harta benda ikut sekali, sebab harta benda ikut kat mana? Ikut ada dalam otak orang yang menghantar kita ke tanah perkuburan. Jadi Nabi nak bagi tahu pada kita nanti akan masuk kubur. Semua harta benda yang banyak ataupun semua benda-benda yang banyak yang kita banggakan lain tu dekat dunia, dia cuma akan ikut hantar saja. Mana lagi kejam? Kita nampak dia ikut datang dan dia balik, ataupun tak nampak dia datang langsung. Mana lagi pedih, sakit hati kita? Allah nak bagi warning tu. Allah kata benda tu akan ikut semua dan dia akan balik. Itu lagi pedih berbanding tak ikut langsung. Kan? So kita akan nampak semua orang akan ikut, kita akan siap dengar lagi tapak kaki tu pergi kan. Dengar tu menakutkan tu. Dengar dia balik. Kalau tak datang langsung, tak apa. Tak sakit hati kan. Allah sebut harta benda ni akan jadi abu. Mana lagi sakit hati? Hilang tu ataupun nampak ada tapi jadi abu. Mana sakit hati? Oh, tu penyiksaan jiwa tu nampak jadi abu. Semua ibadah kita yang tak ada manfaat jadi abu. Tu lagi mengerikan sebab nampak dia bertukar jadi abu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui cerita sirah Nabi cerita pada para sahabat surah At-Takatsur ini, dia ialah satu amaran besar bahawa tak ada benda akan ikut kita pergi tanah perkuburan. Maka Allah sebut hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu akan pergi sebentar untuk ziarah ke dalam tanah perkuburan. Siapa yang dah masuk kubur, dia kena azab kubur, itulah muqaddimah siksaan awal menandakan dia bakal diazab dalam neraka Tuhan. Dan semua azab yang ditimpakan pada kita, sama ada di alam kubur ataupun di padang mahsyar nanti, sementara menunggu kita dihisab kita punya amal. Kalau kita contoh macam Nabi sebut, setiap orang yang zalim ini dia akan pikul kezaliman yang dia buat pada orang kat dunia main. Contoh macam dia mungkin curi duit orang kan, dia akan pikul balik duit tu dengan seberat-beratnya untuk bawa balik pada duit orang yang dia curi. Kalau dia curi sipar kat masjid, dia akan pikul balik sipar tu, bawa balik pada orang yang dia curi kan. Adakah itu menandakan lepas dia dah bagi balik sipar tu dekat ahli akhirat, dia dah akan bagi sipar tu dah lepas, dah boleh masuk syurga macam tu? Tak, itu muqaddimah azab yang awal sebelum dia dicampak dalam neraka Tuhan. Jadi siapa yang kena azab kubur, petanda apa? Petanda dia bakal menerima azab yang lebih berat selepas itu. So sengsaralah orang seperti itu. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung ayat ni selepas Allah sebut hatta zurtumul maqabir. Maqabir ni ialah tempat persinggahan ataupun alam barzakh ini, dalam kubur tu ialah tempat persinggahan. Perkataan barzakh pun maksud dia ialah pemisah barzakh kan. Sebab surah Ar-Rahman ada perkataan fihima barzakhun la yab. Apa maksud barzakhun la yabghiyan? Barzakh la ya, apa surah Ar-Rahman ada perkataan tu, barzakh la yabghiyan. Dua laut yang terpisah tak bertemu.
Dia bertemu tapi dia sentiasa terpisah. Pemisah yang kita tak nampak. Pemisah tu Allah kata barzakh. Pemisah. Jadi antara alam dunia dengan alam akhirat, pemisah tengah-tengah dia apa? Alam barzakh tu lah pemisah, itu alam kubur itu. Pemisah. Okey. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla dalam bahasa Arab, kalla maksud dia jangan macam tu. Kalla saufa ta'lamun, jangan macam tu. Kelak nanti kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Okey. Apa yang sampai berulang 2 kali ni? Kenapa yang nak sampai berulang 2 kali ni? Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Saya huraikan summa tadi sebab apa? Sebab nak huraikan ni summa yang ada pada ayat ni. Allah sebut satu, ayat yang ketiga Allah sebut kalla saufa ta'lamun. Jangan macam tu. Kalau dalam terjemahan dia kata sekali-kali tidak, kan? Tapi maksud dia bahasa yang mudah kita nak faham ialah jangan lalai kumpul harta sampai kamu bangga macam tu, jangan. Nanti kau akan tahu. Kemudian nanti kau akan tahu lagi. Maksud Allah apa? Ada 2 kali kita akan tahu benda ni benar. Warning Allah tentang larangan mengumpul harta sebanyak-banyaknya tanpa berfikir nak infak macam mana harta tu. Benda tu bahaya. Bukan kumpul harta je, mengumpul kebanggaan. Ada handphone 3 dia bangga. Handphone 3 dia bangga, kan? Ada motor buruk ada 10 dia bangga. Jangan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita ada 2 kali. Ayat tafsir sebut ada 2 kali kita akan tahu bahawa benda tu tak ada manfaat. 2 kali kita akan tahu. Satu bila? Sebab tu Allah sebut 2 kali. Kalla saufa ta'lamun. Nanti kau akan tahu. Kita akan tahu kali yang pertama semasa alam barzakh tadi. Kita akan tahu bahawa semua benda tu tak ada manfaat untuk kita. Kali kedua kita akan tahu Allah guna thumma. Bermaksud apa? Ada tempoh masa tak? Ada tempoh masa manusia menunggu di alam barzakh untuk peralihan ke alam akhirat. Ada tempoh masa Allah guna thumma, menandakan azab kubur satu hal, azab pada hari akhirat sampai ke neraka Tuhan satu hal. Allah guna thumma berarti ada tempoh masa. Kita akan tahu kali yang kedua macam saya sebut tadi. Bila kita nampak semua harta benda tu jadi abu depan mata kita, barulah kita akan tahu benda ni tak ada manfaat. Kalau tak diberikan ataupun tak dimanfaatkan dengan cara yang betul. Kita akan tahu 2 kali. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ulang 2 kali. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kita akan tahu 2 kali. Bila? Satu di alam barzakh, satu lagi pada hari akhirat. Sewaktu Allah sebut sewaktu semua benda tu jadi abu. Apa benda? Apa ayat yang Allah kata jadi Allah sebut jadi abu? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi abu, kan? Kenapa ya? Ini cerita Abu Lahab ni. Dia kata alangkah bagus kalau aku jadi debu tu. Kenapa dia sebut jadi debu tu? Siapa yang banyak kumpul harta kat Mekah ni? Antaranya ialah Abu Lahab. Dia banyak harta benda. Harta benda dia tu Allah jadikan sampai unta-unta dia pun akhirnya bertukar jadi abu supaya depan mata dia. Menjadi abu, kan? Dia kata pada hari akhirat dia kata apa? Wa yaqul kafir, berkata orang yang kufur, ya laitani kuntu turaba, alangkah bagus kalau aku jadi abu tu. Kenapa dia kata macam tu? Kenapa dia kata alangkah bagus kalau aku jadi abu tu? Kenapa? Sebab antara jadi abu, jadi abu saja, habis macam tu je jadi abu je, dengan masuk neraka Tuhan, mana lagi bagus? Lagi baik aku jadi abu. Neraka lagi takut. Jadi Abu Lahab yang dah kena benda tu, kan? Dia tengok semua harta benda dia, kesombongan dia yang dia lawan Nabi Muhammad, harta benda yang banyak tu semua jadi abu. Unta dia pun jadi abu, kan? Dia nampak abu tu, dia kata kalau aku jadi abu ni bagus. Sebab apa? Dia takut neraka Tuhan. Dia takut neraka Tuhan. Dia kata lagi bagus jadi abu, dia belum masuk neraka. Jadi abu tak ada apa-apa. Okey. Malangnya benda tu takkan jadi dekat dia. Dia akan disumbat dalam neraka Tuhan. Allah dia
mudahkan awal-awal sebab apa? Sebab Allah sayang kita lah. Sebab Allah ada awal-awal. Allah sayangkan kita semua. So Allah ulang 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Okey, ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Jangan macam tu, fikir baik-baik. Nanti kau akan tahu dengan ilmu kau yang dengan ilmu. Kau sekarang ni kau akan tahu dengan ilmu. Okey, teknik kedua, kalau Allah buat 2 teknik. Satu ayat 3 dengan ayat 4. Teknik kedua Allah ialah kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Okey, kamu akan tahu dengan ilmu dan kamu akan tahu dengan melihat. 2 ayat ni dia macam ada regu dia. 5 dengan 6 tu regu dia. 3 dengan 4 regu dia macam tu. 5, 6 regu dia. Okey, kenapa Allah sebut satunya Allah kata ilmal yaqin, yang kedua la tarawunnal jahim. Apa maksud ilmu yakin? Okey, saya ringkas cerita macam ni. Kalau saya beritahu mengenai satu rock block JPJ dekat depan MITC tu, saya bagi tahu dan you all semua pun tahu, oh ada rock block ke? Apa yang kita akan bincangkan? Yang pertama, entah betul entah tidak hari ni. Entah betul entah tidak Ustaz Rizal. Entah dia temerang, entah orang nak buat jalan ke pakai baju macam tu dia kata JPJ, padahal bukan JPJ pun. Kita bila tahu dengan pengetahuan, dengan pemberitahuan, kita masih lagi akan boleh pertikai. Pertikaian tu akan lenyap bila mana kita pergi dan lihat, pergi dan tengok. Bila nampak, oh ya betul. Tak betul ke betul ke, bila tengok baru kita tahu. Jadi ilmu yang yakin, pengetahuan kita tentang perkara, tentang jadi abu, tentang hari kematian, sekarang ni dia baru berlega sekitar ilmu, teori yang meyakinkan kita. Sebenarnya benda tu tak lebih yakin berbanding melihat betul-betul depan mata, kan? Antara orang yang bercakap tentang hang tuah dengan hang jebat bergaduh dalam istana pakai keris, kan? Dengan kita tengok cerita tu dalam buku teks ke, dalam ada ke dalam buku teks? Tak ada dalam buku teks, dalam cerita dalam internet lah kita baca, kan? Kita pun tahu, oh dia bergaduh dua orang tuah hang jebat ni, kan? Dengan kita berada sendiri jadi hulu balang istana yang nampak pergaduhan tu, mana lebih yakin? Yang nampak lebih yakin. Maka Allah sebut sekarang ni ada 2 peringkat. Sekarang ni kamu berada pada ilmu yakin. Mungkin tak cukup untuk kamu nak merasai benda tu. Kamu tunggulah. Kau akan tengok betul-betul dengan mata kau nanti neraka al-jahim tu ditarik. La tarawunnal jahim. Kau akan lihat neraka al-jahim. Kaedah Allah sebut tu la tarawunna, ada nun yang bersabdu tu maknanya sesungguhnya kau betul-betul akan lihat. Allah tekan ayat tu dengan cara la tarawunna. Kamu betul-betul akan melihat neraka al-jahim. Satunya ilmu yakin. Semua hari ni kita berada sekitar ilmu yakin, tahu benda tu dan benda tu yakin dengan kita. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah melihat betul-betul perkara yang kita yakin. Hari ni tak ada orang nampak Allah pun, tapi akan datang Allah kata ila rabbiha nazirah, kepada Tuhanmu kamu akan melihat. Betul yakin, oh nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat Allah Ta'ala. Sekarang ni bila Allah kata illa btigha wajhi rabbihil a'la, bila Allah sebut orang yang bersedekah ini ialah orang-orang yang mengharapkan wajah Allah. Apa maksud wajah Allah dalam ayat itu? Mengharapkan masuk syurga untuk melihat nikmat yang paling besar, iaitu melihat wajah Allah. Syarah bagi ayat-ayat wajah Allah ni ialah ni yang Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Lail, surah apa? Allah sebut illa btigha wajhi rabbihil a'la, kan? Sebab apa? Sebab ila rabbiha nazirah. Orang-orang yang beriman ini dia akan jadi orang yang hadir dalam keadaan nazirah. Nazirah, wajah dia berseri-seri. Sebab apa? Sebab ila rabbiha nazirah, sebab dia melihat Tuhannya, nikmat yang paling besar di dalam syurga. Jadi hari ni kita baca ilmu melihat Tuhan, boleh ke nampak macam tu je lah, boleh ke nampak Allah, kan? Tapi satu hari ni kita akan betul-betul melihat. Maka orang-orang yang beriman bila baca ayat ini,
dia akan bezakan yang ni sekadar ilmu, yang ni betul-betul dah nampak. Lebih meyakinkan benda yang betul-betul dah nampak. Okey, dan pada ketika itulah la tarawunnaha ainal yaqin. Okey, Allah sebut la tarawunna, kamu akan melihat neraka al-jahim, kemudian kamu akan melihat apa? Dengan mata yang yakin. Melihat dengan mata yang yakin. Sebenarnya apa yang dilihat ni? Tu, melihat al-jahim, melihat neraka. Dalam hadis Nabi SAW tu penting sirah Dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita yang kita lihat neraka al-jahim ni dengan mata kasar kita sendiri, malaikat yang menariknya seramai 70,000 orang. 70,000 malaikat menarik neraka al-jahim. Okey, macam ni. Satu malaikat kuat macam mana? Satu malaikat kuat macam mana? Satu malaikat yang Nabi sebut macam Jibril, yang paling kuat macam Jibril kan. Dia punya besar tu langit dan juga bumi, dengan sayap yang banyak. Paling kuat Jibril. Satu malaikat juga boleh memikul, Allah arahkan untuk memikul arasy Tuhan. Bumi pun dipikul oleh satu malaikat. Cuba bayangkan, kalau malaikat tu diperlukan sebanyak 70,000 untuk nak tarik neraka al-jahim. Macam mana nak tarik neraka tu untuk bawa depan mata kita? Semua orang akan tengok dengan mata kita neraka al-jahim tu ditarik oleh 70,000 malaikat. Sebenarnya dia bukan 70,000, dia menandakan bahawa terlampau besar dan terlampau dahsyatnya neraka al-jahim. Tapi sebab akal dia terbatas, Tuhan buat contoh, Nabi buat contoh yang boleh meraihkan kehendak akal yang untuk berfikir. So kita boleh beza lah. Satu malaikat yang cukup besar, cukup hebat, malaikat tu diperlukan sebanyak 70,000 malaikat untuk menarik neraka al-jahim. Satu malaikat dah mampu untuk pikul dalam semesta Tuhan. Kalau 70,000 diperlukan, macam mana besar neraka al-jahim? Ditarik kepada kita, dan pada ketika itulah la tusumma la tusalunna yawma idzin 'anil na'im. Perkataan summa ni bermaksud ada tempoh masa. Semasa malaikat menarik tu akan makan masa. Sebab apa? Sebab terlampau berat dan besar dan hebatnya azab neraka al-jahim itu yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita. Allah akan tengok ni neraka al-jahim. Manusia akan tengok dalam keadaan yang ketat, yang ketakutan. Pada ketika itulah thumma la tusalunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang banyak tadi itu Tuhan akan tanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan nikmat-nikmat yang takatsur ataupun yang tafakhur kepada kita lah tadi. Okey, wallahu taala alam. Saya ingat ini ringkasan, sedikit ringkasan ataupun mukhtasar daripada surah At-Takatsur. Ada banyak benda yang saya skip sikit untuk nak bagi ringkas kelas kita hari ini sejam ni terhadap peringatan khabar kematian yang ada pada surah At-Takatsur. Hakikatnya Quran dia memiliki 6,000 lebih ayat. Semua ayat boleh dikategorikan kepada dua kan. Sama ada ayat itu bagi amaran, peringatan, ataupun dia bagi kita semua apa? Bagi semua khabar gembira. Kita boleh kategorikan. Jadi yang bagi amaran peringatan kebanyakannya ialah berpusat kepada ancaman hari kematian dan juga azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada 2 minit. Ada soalan tak? Ya. Makan mic. Silakan. Salam. Apa dia? Bangga. Oh. Okey. Berbanggakan dosa ni dia masalah apa? Tu penyakit. Salah satu penyakit yang punca dia apa? Punca. Banyak punca lah. Tetapi kebanyakan penyakit-penyakit ni punca dia satunya
aba wastakbara kan. Dia penyakit dia enggan untuk tunduk kepada syariat Tuhan dan takabur dengan apa yang dia nak buat. Orang yang bangga dengan dosa ni, dia nak kata dia mental ke tak tahulah kan. Kadang-kadang dia mental. Ada sebagian orang dia mental kadang-kadang. Dia mental. Jadi dia tak boleh bezakan yang antara baik dan juga yang buruk. Sifat-sifat bangga dengan dosa ni kadang-kadang dia bermula daripada benda-benda yang kecil. Benda-benda yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil itulah yang akan menjadikan dia tak kisah untuk buat benda-benda yang besar. Kita kena mengerti hari ni kan. Tengok macam Yahudi. Kenapa dia boleh tergamak untuk rampas tanah orang? Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan apa? Dengan suka sepahkan rumah orang je. Lama-lama dia buat pagar rumah dia ambil sekaki tanah rumah orang tu. Lama curi tanah orang. Macam tu kan. Sifat-sifat bangga buat dosa sampai jadi pondan pun bangga, jadi pedagangkan manusia pun bangga. Benda-benda macam tu kadang-kadang mula-mula dengan apa? Cuba perhatikan apa sifat-sifat kecil yang ada hari ni yang boleh menyumbang kepada benda-benda besar macam tu. Contoh. Satu orang tu dia tak kisah beli rokok. Cuma simple kan, dia beli rokok bayang kesihatan, ada gambar tengkorak apa semua pecah pun dia tak kisah untuk dia beli. Dia mula dengan benda kecil je. Lama-lama nanti dia tak kisah untuk buat dosa-dosa besar yang lain sebab benda-benda yang macam tu dia tak kisah. Dia macam latih jiwa dia daripada kecil. Anak-anak kecil ni tak berdosa kan. Kenapa agama suruh didik juga supaya dia puasa, supaya dia salat, padahal dia belum tanggung dosa lagi. Kenapa? Sebab nak melazimi agar nanti bila dia dah balik dia terbiasa untuk buat kebaikan. Jadi benda-benda yang besar seperti itu kadang-kadang mula dengan benda-benda yang kecil je. Cuba kita cari apa dia sifat-sifat satu orang yang boleh berbangga jadi apa? Jadi bapa ayam contohnya kan. Apa benda-benda kecil yang menyumbang benda-benda besar macam tu. So kita kena, saya nak pinjam ayat ni, ayat bertindak secara lokal ni, benda-benda kecil macam tu untuk nak buang sifat yang mungkin besar yang akan muncul. Nak didik anak-anak supaya jangan membazir makanan, mulakanlah didik dengan cara berjimat dengan makan. Benda-benda kecil macam tu didik supaya dia tak terjebak untuk buat jenayah lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam. So kita tak nafikan hari ni memang ada orang bangga buat dosa kan. Dia bangga dengan dosa yang dia buat. Banyak punca-punca daripada perkara itu. Benda-benda yang bukan sekadar terjebak pada orang ni, kadang pada agamawan pun terjebak juga dengan apa? Ada orang dia bangga buat dosa. Ada tak orang dia bangga buat pahala? Tu penyakit tau. Antara bangga buat dosa yang orang tengok dosa tak baiklah benda ni, dengan bangga buat pahala. Berarti dia menunjuk pada orang pahala yang dia buat. Tengok ni, saya buat live, saya nak tahajud sekejap lagi, tengok saya buat live dia tahajud live. Nangis, pura-pura nangis. Itu jenayah lagi besar berbanding bangga buat dosa. Bahaya tak benda tu? Lagi bahaya. So ada dua macam bahaya. Dia kalau bangga buat dosa ni, syaitan cabut tangan sikit-sikit je. Dia kalau bangga buat pahala, tu cabut tangan syaitan yang banyak sampai dia boleh kaburkan kita supaya tak nampak mana tu salah. Itu jauh lebih bahaya. Siapa yang terlibat dengan jenayah banyak bangga buat pahala? Dia pahala ni bagus, Allah dengan kita je yang tahu kan. Tapi dia suka untuk apa? Untuk takabur dengan pahala yang dia buat pun ada dalam kalangan kita. Okey, ada soalan lain? Okey, saya ingat cukup sekadar itu. InsyaAllah kalau ada masa lain kita bertemu lagi untuk kita kupas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang banyak manfaat kepada kita semua. Yang ni saya petik daripada manfaat daripada tafsir Al-Qurtubi tentang Al-Quran, dan ini adalah syarah antara syarah yang Qurtubi sebut dalam tafsir surah At-Takatsur. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan balik pada pengusul.
وعلى آله